I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Shushito Sancho, Shushito Ninja-chan, Makiyokase Yuki no Hurricane. Gigite soko ni naru kimuchi wo ina, egao ni kaeru. Hanashii hiri wo kakete yuki. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kumpulan Cikgu akan mempersembahkan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Strategi yang kumpulan kami pilih ialah strategi didik hibur yang menekankan aspek pembelajaran yang menyeronokkan. Tajuk aktiviti kami ialah Detektif Adjektif, misi mengembalikan warna bahasa. Objektif kami pada hari ini adalah untuk membiarkan murid menggunakan kata adjektif dengan betul. Kumpulan kami memilih strategi didik hibur. Jadinya apa itu pendekatan didik hibur ni? Jadinya apa itu didik hibur? Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan juga berseronok. Jadinya, pendekatan didik hibur ni akan menekankan aspek seperti nyanyian, lakonan, bercerita ataupun puisi. Seterusnya, terdapat beberapa ciri didik hibur. Ciri yang pertama ialah murid-murid berada dalam keadaan pembelajaran yang kondusif, gembira dan sentiasa ternanti-nanti sesi pembelajaran pada hari seterusnya. Ciri didik hibur yang kedua pula ialah aktiviti yang dilakukan mestilah tiada unsur kalah atau menang, tiada ganjaran atau dendaan. Kenapa para guru perlu melakukan seperti ini? Supaya aktiviti yang dilakukan dapat memberikan keseronokan kepada murid. Ciri didik hibur yang terakhir ialah aktiviti berkumpulan atau berpasangan amat digalakkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana aktiviti berkumpulan atau berpasangan ini dapat mewujudkan semangat kerja, berpasukan, kerjasama dan toleransi antara murid. Baik, kita pun dah tahu apa itu definisi didik hibur, apa ciri-ciri didik hibur. Sekarang kita masuk kelebihan didik hibur. Okey, apa itu kelebihan didik hibur? Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat, iaitu suasana pembelajaran yang ceria dan santai mendorong murid untuk lebih fokus dan berminat terhadap PDP. Okey, kenapa berminat? Sebab adanya hiburan di situ, adanya aktiviti, adanya permainan, ada pendekatan yang lebih seronok. Jadi murid-murid lebih tinggi motivasinya dan memupuk minat murid untuk terus belajar. Seterusnya, kelebihan didik hibur iaitu pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Murid terlibat secara langsung dalam aktiviti seperti nyanyian, lakonan untuk memupuk kreativiti serta pemahaman yang lebih mendalam. Dekat sini ada aktiviti didik hibur yang menyanyi, yang berlakon, yang ada drama. Jadi pelbagai aktiviti yang menyebabkan murid lebih aktif dan menyebabkan kemahiran kreatif mereka lebih tinggi. Kenapa tinggi? Mereka perlu mencipta satu lakonan, mereka mengubah intonasi dalam nyanyian dan sebagainya. Baik, kelebihan didik hibur yang ketiga iaitu mengurangkan tekanan, mewujudkan persekitaran positif yang menghapuskan rasa takut kepada guru, membolehkan murid belajar tanpa rasa tertekan. Kenapa tidak rasa tertekan? Sebab adanya permainan, pendekatan yang lebih berpusatkan murid melakukan pelbagai aktiviti yang menarik begitu, seperti nyanyian, lakonan, drama.
penyampaian sajak, deklamasi syair dan banyak lagi. Jadi, tekanan murid dapat dikawal atau murid lebih berasa gembira dan seronok dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan didik hibur ini mempunyai kaitannya dengan subjek bahasa Melayu. Misalnya, pendekatan didik hibur ini berupaya untuk membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid. Menerusi pendekatan didik hibur ini, murid dapat mengasah kemahiran mendengar dan kelancaran dalam bertutur serta dapat membina keyakinan diri mereka menerusi nyanyian atau lakonan. Pendekatan didik hibur ini juga dapat meningkatkan pemahaman semula jadi dalam kalangan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti yang menarik seperti aktiviti permainan bahasa dapat memudahkan penguasaan tata bahasa dan penyerapan kosakata baharu secara praktikal dalam kalangan murid. Akhir sekali, pendekatan didik hibur ini juga dapat meningkatkan penghayatan sastera dalam kalangan murid. Hal ini kerana aktiviti didik hibur seperti lakonan dapat menanam minat dan rasa cinta terhadap seni serta warisan budaya bahasa secara santai dalam kalangan murid. Perhatian murid-murid, kita menerima laporan bahawa semua kata adjektif telah hilang dari sebuah kelas. Tanpa kata adjektif, bahasa kita akan menjadi suram dan tidak bermakna. Misi kita adalah untuk mengembalikan semula warna bahasa tersebut. Kami telah menemui satu rakaman penting berkaitan kata adjektif. Cikgu itu cantik, dinding itu biru, papan itu besar, jam itu bulat, meja itu baru, rak itu jauh, itulah dia contoh-contohnya. Jadinya, kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Contohnya, cantik, besar, bulat dan jauh. Murid-murid, tadi kita dah menyanyi lagu. Jadi, kita dapat kena pasti bahawa kata adjektif itu menerangkan sifat dan suatu keadaan. Murid-murid, jadinya contoh-contoh kata adjektif yang kita belajar tadi ialah cantik, besar, bulat dan juga jauh. Untuk mengembalikan warna kelas ini, murid perlu memilih kata adjektif yang betul. Murid-murid, jadinya jom nyanyi sama-sama dengan cikgu. Barulah kita mudah ingat kata adjektif. Cikgu itu cantik, dinding itu biru, papan itu besar, jam itu bulat, meja itu baru, rak itu jauh, itulah dia contoh-contohnya. Murid-murid, jadinya tadi kita dah belajar tentang kata adjektif guna lagu. Seronok kan? Tapi sekarang cikgu nak awak semua ingat kembali kata adjektif yang betul. Jadinya kita akan main kuis interaktif. Dalam kuis ini, nama tajuk kuisnya ialah Misi Adjektif Mengembalikan Warna Bahasa. Adakah anda semua bersedia? Jom kita mulakan. Tik! Baik, cikgu akan memfokuskan iaitu cara bermain permainan ini. Baik, arahan dia, pilih kata adjektif yang betul. Baik, kita tengok. Tugasan pertama, tengok gambar asli, keadaan kelas. Kita ulang. Tengok gambar asli, keadaan kelas. Ingat murid-murid, tengok gambar asli, keadaan kelas. Kita kena pasti dekat sini, dekat lagu kita nyanyi tadi, adanya papan itu besar, dinding itu biru,
Jam itu bulat. Dekat sini kita kena pasti gambar asli keadaan kelas. Tadi, Cikgu Afiq dah terangkan langkah yang pertama iaitu tengok gambar asli keadaan kelas. Jadi, Cikgu Hafiqah pula akan terangkan langkah yang kedua iaitu murid-murid perlu ingat. Jadi, tadi kita dah nyanyi lagu kata adjektif. Lepas tu kita pun dah tengok gambar keadaan asli kelas. Kalian dah ingat kan? Jadi, cikgu akan uji kamu semua dengan bermain kuis. Tadi Cikgu Afiq dah terangkan langkah pertama. Cikgu Hafiqah dah terangkan langkah kedua. Jadi, langkah terakhir Cikgu Imani akan terangkan. Cikgu Imani akan tekan langkah terakhir berkaitan tekan kotak jawapan yang betul. Bersedia? Inilah kuis interaktif yang kita akan main nanti. Adakah anda semua bersedia? Bagus. Jom kita mulakan. Soalan pertama, cuba tengok. Cikgu itu, cikgu siapa ya? Cikgu Hafiqah. Cikgu itu leper atau cantik ya dalam lagu tadi? Saya rasa cantik lah. Betul tak? Betul! Untuk soalan kedua, kita baca. Dinding itu tempat kosong, biru atau bujur. Jadi, cikgu rasa kita nyanyi tadi rasanya dinding itu biru. Betul ke murid-murid? Jom kita tekan. Wah, betul! Jom kita pergi soalan yang ketiga pula. Jadi, soalan yang ketiga ialah papan itu tempat kosong. Ada dua jawapan dekat sini. Yang pertama besar dan yang kedua manis. Berdasarkan lagu kata adjektif tadi, cikgu rasa jawapannya ialah papan itu besar. Jom kita tekan. Betul lah. Kita nak masuk soalan keempat. Cikgu rasa murid-murid mesti akan ingat. Tapi kali ni cikgu rasa cikgu nak cuba jawab. Agak-agak murid-murid cikgu akan betulkan cikgu tak? Jom kita tengok. Soalan keempat, jam itu kurus atau bulat ya? Cikgu tak ingatlah lagu tadi. Cikgu rasa jam itu kurus lah. Salah lah! Cikgu yang salah. Patutnya cikgu dengarlah kata-kata anak murid cikgu tadi. Cikgu tak dengar tadi. Awak semua kata jam itu bulat. Baik murid-murid, ini merupakan soalan yang hampir kita nak habiskan. Baik, soalan yang berbunyi, meja itu dua pilihan jawapan. Yang pertama baru, yang kedua masin. Murid-murid rasa apa jawapan untuk meja itu? Jadi, pandai Imani. Jadi kita pilih baru. Cuba kita tekan. Wah, pandailah. Hebat. Alah, kita dah sampai soalan yang terakhir iaitu soalan yang ke-6. Jom kita tengok sama-sama soalannya. Soalannya berbunyi, rak itu tempat kosong. Ada dua pilihan jawapan iaitu busuk dan jauh. Murid-murid rasa apakah jawapannya? Jauh. Kalau nak tahu jawapannya betul atau tak, jom kita tekan. Betul lah. Tadi kita dah main kuis yang mudah kan? Jadi sekarang cikgu nak uji kamu semua dengan kuis yang lebih susah. Jadi cikgu dah sediakan satu kuis yang baharu. Jom kita main sama-sama lagi. Jom cikgu, yeay! Baiklah, jom kita pergi ke soalan yang pertama. Cikgu rasa cikgu nak panggil salah seorang daripada kamu untuk jawab soalan ni. Boleh cikgu panggil Imani? Boleh cikgu, boleh. Okey Imani, pergi ke depan dan cuba baca soalan dan dalam masa yang sama
kamu pun kena cuba jawab soalan tersebut. Baik cikgu, saya akan cuba untuk membacakan soalan dan jawab soalan yang cikgu minta. Jadinya, malam itu sungguh tempat kosong kerana tiada sebarang cahaya. Ada gelap, tegang dan bising. Malam itu sungguh... Saya rasa jawapannya gelap lah cikgu. Betul tu Imani. Jawapan yang paling tepat ialah gelap. Sebab dekat soalan ada dinyatakan tiada sebarang cahaya. Jadi kalau tak ada cahaya maksudnya gelap. Pandai Imani. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, untuk soalan kedua, cikgu nak jemput Hafika. Mungkin Hafika tahu jawapan yang betul? Baik, Jom kita cikgu. tengok. Baiklah, saya akan bacakan soalan tersebut. Amir sangat tempat kosong kerana mendapat keputusan 8A dalam peperiksaannya. Saya rasa jawapannya comel lah cikgu sebab adik saya Amir comel. Oh, mungkin betul. Tapi adik awak memang comel. Tapi dekat soalan ini, ayat dia merujuk kepada keputusan 8A. Orang yang dapat 8A maksud dirinya seorang yang pandai. Pandai. Jadi jawapan yang betul adalah pandai. Okey. Untuk soalan ketiga, cikgu akan bacakan soalan. Tapi cikgu tetap akan panggil anak-anak murid kesayangan cikgu untuk jawab soalan ni. Boleh tak anak murid cikgu? Boleh. Okey, bagus. Jadinya, soalan ini, Abu sangat tempat kosong, jahat, malu, baik kerana sudi membantu neneknya yang sakit. Kalau membantu, apa ya agak-agaknya jawapan yang betul? Cikgu nak panggil Afiq. Okey. Saya nak pilih jawapan baik. Sebab Abu ini kawan baik saya. Dia rajin tolong nenek dia. Walaupun nenek dia dalam keadaan yang sakit. Betul ke Afiq yakin? Yakin, cikgu? Jadinya jawapan yang betul baik. Sebab menunjukkan membantu menunjukkan kata adjektif kepada baik. Jadinya pandailah Afiq. Afiq faham apa yang cikgu sampaikan. Baiklah, mari kita pergi ke soalan yang seterusnya. Lauk yang dimasak oleh ibu sedap, jarang belaka. Jadi, cikgu nak tanya satu soalan. Ketika kamu merasai masakan ibu kamu, apa yang kamu akan kata? Saya akan kata, masin cikgu. Sedap, cikgu. Baiklah, cikgu ada dengar satu jawapan yang tepat di situ. Jadi, berdasarkan soalan ini, lauk yang dimasak oleh ibu sedap belaka. Sedap, cikgu. Mesti sedap. Betul tu Afiq. Baik, soalan seterusnya. Soalan ni merujuk kepada cikgu. Cikgu Afiq kelihatan tempat kosong kerana bajunya yang kemas. Jawapan pertama, busuk. Cikgu Afiq mesti wangi kan? Kemudian Cikgu Afiq seorang yang kuat. Betul. Yang ketiga, Cikgu Afiq seorang yang segak. Rasa-rasa jawapannya yang mana? Saya nak panggil Imani. Cikgu. Saya rasa cikgu punya baju memang nampak kemas. Cikgu dah butang baju cikgu. Jadinya, kalau busuk tak sesuai kan cikgu kan? Betul? Kalau kuat tapi dengan baju yang kemas pun macam tak sesuai lah cikgu. Betul tu Imani. Saya rasa jawapan yang betul ialah segak. Pandai. Cikgu Afiq kelihatan segak. Soalan seterusnya, cikgu nak uji lagi kefahaman awak semua ni tentang kata adjektif. Jadi kali ni cikgu nak panggil Hafika. Mari, cikgu nak tanya.
Boleh tak tolong cikgu bacakan soalan dan cuba jawab? Boleh cikgu? Kipas itu tempat kosong kerana masih berfungsi dengan baik. Jadi dekat sini ada dua jawapan iaitu laju dan lambat. Dekat soalan ada dinyatakan berfungsi dengan baik. Maksudnya jawapannya ialah laju sebab kipas itu berfungsi dengan baik. Betul tak cikgu? Awak yakin ke Hafika? Saya sangat yakin cikgu. Sebenarnya cikgu dah terletak jawapan. Jadinya, entah Hafika dah nampak. Awak semua rasa Hafika dah nampak ke? Saya tak nampak cikgu. Okey. Jawapan Hafika tadi semua dengar kan? Hafika kata laju. Jom kita tengok jawapan betul tak? Laju. Jadi jawapan Hafika betul. Yeay. Baiklah, soalan kali ni agak berlainan sikit sebab cikgu dah terus bagi jawapan mana yang betul. Jadi sekarang cikgu nak uji pemahaman kamu semua. Baiklah, cikgu nak panggil Afiq. Pergi Afiq, pergi. Baiklah Afiq. Afiq rasa kenapa jawapan usang tu betul? Okey cikgu, saya nak baca jawapan betul dulu. Bangunan usang itu sudah lama dibiarkan. Jadi kenapa jawapan usang itu betul? Dekat sini ada diterangkan sudah lama dibiarkan. Perkataan lama bermaksud sinonim dengan usang. Betul tu Afiq. Pandailah Afiq. Saya rasa cemburu lah cikgu. Maksudnya Afiq dah faham penggunaan kata adjektif. Bagus Afiq. Tahniah. Okey, kita dah sampai dekat soalan yang terakhir. Alah, dah terakhir cikgu. Ya, okey. Virus suka melihat pokok kerana itu merupakan warnan kegemarannya. Dekat sini ada salah ejaan. Sepatutnya perkataan Warna cikgu. pandai. Jadi kita tutup N ni. Okey, kita tengok jawapan yang betul. Kenapa jawapan hijau yang betul? Saya rasa sebab kan virus kata dia suka tengok pokok. Jadinya hijau tu kan warna pokok cikgu. Pandai Imani. Jadi secara logik ataupun secara kebiasaan kita di Malaysia, pokok berwarna hijau. Betul lah cikgu. Ke ada murid yang pernah nampak pokok warna biru? Ya. Jadi asalnya hijau. Yeay. Jadinya kuis pun dah habis, cikgu dah ajar habis kata adjektif. Cikgu yakin semua anak murid cikgu di sini dah faham, dah pandai analisis, kenal pasti kata adjektif dengan baik sekali. Jadinya, cikgu nak kata tahniah semua. Cikgu bangga dengan awak semua sebab awak semua dah bagi kerjasama yang baik dengan cikgu sepanjang cikgu mengendalikan pembelajaran hari ini. Jadinya, teruskan usaha, cari dan gunakan kata adjektif dengan betul. Tahniah murid-murid. Sebab apa kena ucapkan tahniah? Sebabnya cuba tengok. Kelas kita dah kembali berwarna-warni. Maksudnya, misi kita telah berjaya. Kata adjektif telah dikembalikan dengan selamat. Kesimpulannya, kata adjektif ini amat penting. Kenapa penting murid-murid? Supaya menjadikan ayat itu lebih jelas, bermakna dan lebih menarik. Jadi, strategi didik hibur dan gamifikasi ini dapat meningkatkan minat dan kefahaman murid dalam pembelajaran bahasa Melayu. Sekian. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita telah pun tamat. Murid-murid seronok tak? Seronok lah Cikgu Afiq. Saya pun rasa seronok. Mestilah murid-murid kita pun rasa seronok cikgu. Bagus. Murid-murid ingat kata adjektif tau. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. I just had to let you know you're